前能够进站的谎言，以免上当受骗。如有需要，请与工作人员联系。客人好，欢迎您到北京站住。Kembali Backpackers musim kedua kali ni. Kita akan menjelajah Trans-Siberian Railway Journey. Impian semua backpackers dunia untuk merasai pengalaman kereta api yang terpanjang di dunia, bermula daripada Beijing, China, dan saya akan berakhir di Saint Petersburg, Rusia. Terus saksikan 13 episod bersama saya, Moji, Kembara Backpackers. Assalamualaikum. Okey, untuk episod kali ni mesti anda sangkakan saya akan kongsikan tentang Ulaanbaatar. Tapi tidak, saya nak kongsikan benda yang lagi menarik. Kita nak pergi ke Gurun Gobi untuk 7 hari. Jadi untuk episod ini dan juga episod akan datang, saya akan kongsikan 7 hari pengembaraan saya dalam truk ni pergi ke Gurun Gobi. Ogi? Mana Ogi? Driver ke? Ready? Okay, let's go. So ni saya punya driver selama 7 hari. Alma. Ini kita punya pembantu. Jom. Okay, ready to select? Let's roll. Let's roll! Perjalanan saya dari Beijing memakan masa yang sangat lama. Inilah dia waktu yang sangat sesuai untuk saya merehatkan badan dan layan pemandangan indah di luar jendela. Proses imigresen juga sangat mudah. Untuk rakyat Malaysia, visa tidak diperlukan untuk memasuki negara Mongolia. 30 hari maksimum dibenarkan untuk anda mengembara di sekitar negara yang bersepadankan dengan China di selatan Mongolia dan negara Rusia di utara Mongolia. Kita dah sampai dah dekat Ulaanbaatar, ibu negara Mongolia. Selepas berapa jam tadi? 15 jam setengah perjalanan daripada Beijing ke Ulaanbaatar. Jom, let's go. Okey. Ya. Okey. Hari kedua saya di Gurun Gobi di Mongolia. Sejuk je. Semalam kita orang berlepas daripada Ulaanbaatar pada jam 11 pagi, sedikit lewat seperti apa yang dirancangkan. Tempat yang pertama sekali kami berhenti adalah di supermarket yang lebih kurang 30 minit daripada bandar Ulaanbaatar. Kalau datang kat Mongolia ni, dekat Ulaanbaatar, jangan risau pasal makanan. Dekat dalam supermarket ni ada banyak jajan-jajan dan juga coklat untuk kita beli, persediaan untuk pergi ke Gurun Gobi. Yang paling menarik sekali ni saya jumpa ni. Ayam frozen, ayam yang beku, halalnya. Tengok, peha ayam yang dibekukan halal. Dalam kedai market ni sebenarnya tak boleh buat video. Sebab tu saya kena sorok-sorok buat video. Ini tips yang terbaik kalau anda datang dekat Ulaanbaatar. Walaupun pakej perjalanan 7 hari Gurun Gobi tersebut adalah termasuk dengan makan dan minum, tidak salah jika anda ingin membeli makanan sendiri sebelum memulakan pengembaraan. Tugu peringatan Genghis Khan ataupun sebutan orang tempatan dia panggil Genghis Khan. Kalau kita tengok tadi yang dekat depan pintu gerbang tadi tu, ada 9 patung tugu yang naik kuda. 9 orang ni sebenarnya adalah general peperangan zaman dulu yang mengepalai beribu askar dan juga tentera yang diarahkan oleh ni Genghis Khan. Jadi 9 tu, 9 general bawah Genghis Khan. Tapi kalau nampak tu kat depan tu, ada 2 patung besi yang berkuda. Yang ini bukan general. Okey, 2 orang ni memenangi pingat emas untuk acara sukan boxing. Jadi disebabkan itu mereka mendapat penghormatan. Jadi tugu kat atas ni untuk memperingati jasa mereka pada negara Mongolia. Tugu Genghis Khan yang menunggang kuda ni, dia menghadap ke arah timur dan tujuan dia
seperti nak memerhatikan negara China daripada datang menjajah Mongolia dan juga arah timur ni. Mengikut ceritanya adalah tempat kelahiran Genghis Khan. Ni, tugu yang besar ni kan, ada banyak maksud-maksud yang ada dekat sebalik tugu dia ni. Contoh yang saya tunjukkan tu, muka Genghis Khan yang garang ni macam Jason King, muka je garang tapi sebenarnya dia seorang yang baik dan seorang yang penyayang dengan rakyat-rakyat dia, masyarakat dan juga anak-anak kecil. Itu, ni pedang dia ni. Dia punya hulu pedang ada ukiran kepala helang. Sejarah dia pun kata memang dia punya hulu pedang tu bentuk kepala helang. Tu tali pinggang. Kepala tali pinggang itu membawa maksud ada bulan, matahari dan juga 3 kepala api yang membawa maksud past, present and future. Maksudnya zaman dahulu, sekarang dan juga masa akan datang. Saya berhenti sekejap dekat kampung bernama Nalai untuk makan tengah hari. Jangan risau dekat kampung ni, Nalai ni 70% daripada penduduk dia adalah Muslim, walaupun keseluruhan Mongolia hanya ada 6% sahaja Muslim. Jadi dekat Pekan ni, kampung Nalai ni ada 70%. Ni jadi makanan saya ni semuanya makanan halal. Daging dia pun daging halal. Rasa dia sedap. Nasi pun rasa nasi dia nasi impit. Sedap. Jika anda ingin pengalaman hidup di bandar kecil luar dari Ulaanbaatar, Nailah adalah satu pilihan yang terbaik. 1 jam sahaja perjalanan dengan bas atau menaiki van mini yang dikongsi secara beramai-ramai bertolak dari bandar Ulaanbaatar. Kita jam 5 petang hingga 6 petang waktu matahari dah nak terbenam, ada ribut salji yang kuat melanda dekat lebuh raya, jadi perjalanan tersekat dekat situ. Jalan raya ditutup dan banyak kenderaan tersangkut di tengah-tengah jalan tu. Keadaan sekarang tengah ribut salji kat depan tu. Jadi semua kenderaan tak boleh nak melintasi jalan raya ni sebab langsung tak nampak apa-apa, putih. Dan saya punya pemandu ni pun, si Oga tengah mencari solusi macam mana kita nak meneruskan perjalanan. Jalan raya kat depan tu dah tutup dah sebab sebab ribut terlalu kencang ni nak tunjuk ni. Lori yang lagi besar daripada truk ni pun tak bergerak. Nasib baik pemandu truk kita ni hebat, Ogi. Jadi dia Ogi keluar daripada jalan raya tu, dia melalui jalan penuh salji. Dalam situasi ribut salji yang kuat macam ni, kita tak boleh duduk diam je. Okey, kereta pakcik ni. Dia nak jalan dulu. Nak cuba dia punya lubang tu dalam. Berapa dalam? Keadaan suhu sangat sejuk. Tahukah anda, Ulaanbaatar adalah ibu negara yang tersejuk sekali di dunia. Okey. Suhu terendah yang pernah dicatatkan mencecah sehingga negatif 49 darjah Celsius. Sejuk weh. Dalam sekitar 1.5 jam hingga 2 jam saya terpaksa membantu Ogi untuk menarik kenderaan keluar dan juga banyak kenderaan lain yang mengikuti Ogi keluar daripada jalan raya tu untuk meneruskan perjalanan masuk balik ke jalan raya, lebih kurang dalam 2-3 km di hadapannya tu. Pada tahun 2009 dan 2010, sekitar 8.5 juta ternakan mati di seluruh Mongolia disebabkan cuaca sejuk yang ekstrim. Kambing, kuda, lembu dan unta antara binatang ternakan orang nomad yang tidak dapat diselamatkan. Bagaimana mereka dapat meneruskan kehidupan sahabat tahun? Akan saya alami sepanjang saya berada di sini. Hei, jangan beku, bhai. Tak tahu macam mana Oji. Tak pakai glove. Ogi. Selepas dah berjaya keluar daripada ribut salji tu, kita orang meneruskan perjalanan pergi ke satu kampung Ge. Saya tak pasti dekat mana nama kampung tu sebab keadaan dah terlalu gelap waktu tu, dah pukul 9 malam. Ada kambing. Tengok, dia pergi kejar kambing. Ingatkan tadi nasi dia lembut, keras. Tapi manis.
Sebab campur dengan kismis. Kat dalam rumah Ger ni cuaca dia cuaca pula dia punya suhu dia okey sangat selesa lah, panas sebab ada apa tu dah apa bang? Ada heater pemanas tu. Abang kata dia punya tempat nak masak, nak panaskan badan semua dekat satu benda tu je. Sekarang kita nak meneruskan perjalanan ke tempat seterusnya. Saya pun tak tahu apa lagi cabaran yang akan terjadi untuk hari kedua ni. Jom bang, kita pun dah sejuk dah. Kambing ni pun sejuk ni. Dah sampai terlalu lewat malam. Pukul 12.30 dah. Tak boleh buat bising. Diorang dah tidur. Jadi kita sambung hari besok dekat Gurun Gobi. Dah tidur lah. Keluasan wilayah Gurun Gobi sekitar 1.3 juta kilometer persegi, membuatkannya menjadi salah satu gurun terbesar di dunia setelah Sahara. Tapi saya tak adalah nak pergi seluruh Gurun Gobi ni. Perjalanan 7 hari trip ni hanya merangkumi 10% dan hanya melintasi beberapa buah kampung. Bayangkan betapa besarnya Gurun Gobi ni. Dan sepanjang perjalanan, macam inilah rupa jalannya. Hanya bergantung kepada kepakaran pemandu saya iaitu OG. Saya sangat bertuah datang Mongolia ni pada waktu perayaan Lunar ya, iaitu tahun baru mereka. Jadi kalau di luar bandar daripada Ulaanbaatar, mereka akan menyambut perayaan ni selama sebulan dengan berpakaian tradisional macam ni, berwarna-warni. Tapi kalau dekat tengah-tengah bandar Ulaanbaatar, mereka hanya akan berpakaian tradisional mungkin dalam 3 hingga 5 hari sahaja. Jadi saya sangat bertuah ni datang Mongolia ni dekat tengah-tengah Gurun Gobi ni. Setiap hari akan tengok pakaian yang cantik sekali. Di dalam budaya orang Mongolia, ada banyak adat dan juga tradisi lama yang mereka masih lagi praktikan sehingga hari ini. Ini antaranya. Ini tradisi orang Mongolia. Jadi setiap kali ada tetamu datang ke rumah, dia akan saling bertukar-tukar botol ataupun memberi botol mereka untuk dihidu. Terlalu banyak. Okey. Kita sebagai tetamu, kita kena sambut dengan tangan kanan. Sebab apa? Tuan rumah pun beri tangan kanan, kita sambut tangan kanan. Botol ni, harga dia boleh beli sebuah apartmen 3 bilik. Ataupun ada yang sanggup beli botol ni dengan nilai $1,000. Mahal tu tau. Jika anda datang melawat ke perkampungan orang nomad di Gurun Gobi, anda digalakkan untuk membawa sedikit cendera hati untuk diberikan kepada kanak-kanak kecil. Antaranya alat mainan ataupun alat tulis. Tapi cara saya berbeza. Saya belanja mereka ambil gambar untuk dibuat kenang-kenangan. Seronok budak-budak ni bila tengok gambar dia sendiri. Ini satu benda yang kita nak kongsikan. Ni saya nak kongsi. Setiap kali kalau kita pergi travel, backpacking, kalau kita nak ambil gambar, jangan terlalu mengganggu mereka. Tapi bila kita dah ambil gambar, kita tunjuk kat diorang gambar yang kita dah ambil tu. Jangan simpan untuk peribadi. Kita dah ambil gambar, kita tunjuk. Ni, tengok. Okey, kita tunjuk gambar kat mereka supaya apa? Diorang jadi seronok kan. Pengembaraan dekat Gurun Gobi ni kan sebenarnya tak semudah yang disangkakan. Kalau kita nak pergi backpack seorang-seorang, nampak mudah lah sebab kita ada banyak masa untuk diluangkan. Tapi disebabkan untuk program Kembara Backpackers ni, ianya jadi sangat susah. Keadaan sangat sejuk. Gurun Gobi, maksud dia Gobi tu adalah gurun lah dalam bahasa Mongolia. Kebiasaannya kalau gurun yang kita tengok pasir je kan. Tapi dekat Gobi ni, apa yang kita tengok dekat internet
gambar banyak pasir. Sebenarnya dekat Gurun Gobi ni ada banyak batu. Batu tu besar ni macam bukit-bukit ni. Jadi pasir tu bukanlah keseluruhan Gurun Gobi ni. Dekat National Park ni contohnya banyak batu, banyak salji. Traveller akan datang waktu musim panas. Sebab waktu musim panas cuaca tak ada sesejuk macam sekarang ni. Sekitar negatif 22. Memang takkan nampak sejuknya dekat dalam kamera ni. Sebab yelah, tengok dalam kamera memang tak nampak, tapi kadang sangat sejuk. Jadi ni saya pakai banyak lapisan. Dan ketinggian kawasan Taman Negara dia ni, National Park Vukoshevich. Ini nama lembah dia ni, Lembah Vukoshevich. National Park ni besar. Jadi kita sekarang berada di kawasan lembah yang paling jarang para pengembara datang. Kita nak naik atas, nak tengok pemandangan daripada atas bukit kecil ni. Bukit ni ni dia panggil O2, O2. Itu oksigen lah. Sebab diorang perumpamaan dia, bila kita sampai ke atas, terasa seperti dapat sedut udara yang segar, oksigen yang sangat segar dekat atas tu. Nasib baik nasib baik pakai kasut kasut yang diperbuat daripada bulu kambing ni. Bulu kambing sangat tebal, jadi tak rasa sejuk langsung. Susahnya. Okey. Pegang ni titik. Kasut unta ni bagus tapi licin. Tak ada grip. Bila dah sampai puncak Bukit O2 ni, anda akan rasa puas hati sebab anda akan dapat melihat pemandangan yang cantik di sekitar Taman Negara ini dan udara yang segar. Segarnya udara. Kiri dan kanan kita ni, bukit batu ni, kalau waktu kebiasaan dia akan penuh dengan salji dekat atas. Tapi bila matahari dah naik, panas, salji yang daripada atas tu dia akan cair dan mengalir ke bawah. Ni yang jadinya air batu ni, ais. Saya tengok ni. Ni. Sini sebenarnya bukan sungai. Ini sebenarnya ais yang telah keras daripada salji yang mengalir ke bawah bila waktu panas. Sebab tu dekat atas tu kalau kita tengok batu-batu tu tak ada salji sangat. Dia dah cair dan keras. Sometimes it stays until August. August? Yes, because there is less sun. Huh? In the shade, it stays until August. The ice. Even though during the summer? Yes. So even you are in the desert, this is the coolest part. So you have like 30 Celsius heat outside the Rob Mountains. Uh-huh. But when you come here, you feel like you're in the fridge. Walaupun salji ni keras, tapi kita kena jalan dengan berhati-hati sebab kasut saya ni, kasut bulu kambing ni, dia tak ada tapak yang mencengkam. Licin tu. Jadi kita kena berhati-hati, perlahan-lahan untuk jalan sampai ke depan. It's melting. Ringkak dia, ringkak. Kita kena pijak dekat tengah-tengah ais sebab yang cair sebelah ni basah dan kaki saya dah sejuk, bocor. Okey, kita nak dengar bunyi air yang mengalir. Aduh, hujan. Sekali semua hidup kita kena cuba. Tak adalah sejuk sangat. Nasib baik saya punya jaket ni waterproof. Kalau tak dah lencun dah. Tak boleh lama kat sini. Air yang mengalir tu yang menyebabkan saya beku dan juga kamera saya pun keras. Tak boleh nak tekan dah saya punya button. Jadi amat penting pemakaian yang lapisan yang betul. Saya sekarang sebenarnya dah keras kebekuan. Saya kena balik ke dalam kenderaan saya untuk
memanaskan badan saya. Telinga saya dah keras dah. Jom. Kita akan shoot ni sekali saja sebab tak boleh 2 kali sebab saya dah beku dah. Kita akan main glosor salji yang mana takkan nampak dekat Malaysia. Kena. Aduh. Tak boleh nak bergerak ni. Alan, weh. Okey, tak boleh nak bergerak. Okey. Kamera dah beku. Alah, topi saya. Sekejap, kita tak boleh bergerak banyak. Kalau tak, kita akan sliding. Dapat. Okey, glove saya dah beku dah. Jari saya pun dah tak rasa apa. Saya nak balik ke tempat yang lebih panas untuk memanaskan badan saya. Bestnya. Nak pecah. Ais pecah. Ais pecah tu. Basah. Bungkuk basah. Bungkuk sudah basah. Bontot dah basah dah. Jadi kita kena pergi ke tempat yang lebih panas untuk memanaskan badan kita. Ya Allah. Serius. Saya tak bohong. Saya dah jari kedua-dua tangan saya dah terlalu sejuk. Jadi saya kena pergi ke tempat yang lebih panas. Jom. Sekarang saya kena duduk dekat tengah-tengah panas ni sebab saya nak panaskan badan dan juga nak cairkan sedikit ais yang telah membukukan jari saya ni, glove. Macam air batu dan juga saya punya sarung tangan. Sarung tangan ni pun dah keras macam air batu. Jadi memang sangat sejuk. Kita tengok salji. Bukan salji, dah jadi ais lah. Dan tangan dah melekat kat lidah. Dah beku lah. Baru berapa hari kat sini, badan dah lunyai dah. Sejuk, beku, lesu, semua dah rasa. Entahlah apa nak jadi lagi lepas ni. Aduh. Episod kali ni belum selesai lagi sebab Gurun Gobi terlalu besar untuk kita jelajahi dan untuk dikongsikan pada satu episod ni. Jadi jangan lupa saksikan episod seterusnya Kembar Backpacker bersama saya Moji. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.